hari kelima di Rovaniemi. Okay, let's go. Sekarang tengah get ready. Kita pakai ni. Kami pergi dengan Arctic GM. Harga dia nanti adalah dalam video ni, okey. Sekarang kami baru lepas ambil baju, sign borang apa semua. Sekarang pakai dia punya apa ni? Bajulah. Okey, so sekarang kami tengah tunggu nak naik bas untuk pergi ke tempat snowmobile. Kami dalam perjalanan pergi ke tempat snowmobile dari Arctic GM tadi lebih kurang 40 minit perjalanan. After 40 minit tadi sampai ke tempat snowmobile. If you have previous experience with quad bikes, motorcycles, or like jet skis, you will be a little bit more familiar with the concept. But Okay. So dia cakap kalau nak start, angkat benda ni, lepas tu tekan button ni. Nak off kan, tekan je dia kata. Sebab kalau aku tekan ni kan, ni tak boleh nak tekan. Dia tak hidup. Nak gerakkan dia, ni je, tekan. Ni dia punya throttle. And ada brake kat sini. Dia kata brake ni untuk emergency je kalau boleh. Sebab apa? Kalau kita lepaskan throttle ni, dia akan slow down sendiri. Tapi kalau kita punya dah lepas throttle, tak berhenti lagi, barulah tekan brake ni. Sekarang ni rasa ada sejuk gila. Boleh jadi negatif 25. Tangan kaki aku tengah beku. Sekarang mungkin sampai dekat pit stop yang pertama. Okay, sunrise dah ada belakang sana. Sunrise 10.47. Tak tahu nak buat apa sekarang ni. Kita tunggu dia punya instruction je lah. Jadi betul sekarang ni kami tengah berhenti berehat dan untuk bergambar lah dekat tengah-tengah. Kita dah muka sungai lah yang senang sikit. Nak kata tasik macam besar sangat. Tu Sampai 10, okey? ni mah tu. Cepat. Nak juga. Wih. Sampai kami dijamukan dengan hot drinks macam tea, kopi ataupun hot chocolate. Lepas tu ada sausage. Sausage diorang memang tak halal lah. Tapi kalau korang nak makan juga, korang boleh request untuk vegan sausage. Naik snowmobile tadi, boleh dikatakan 45 minit perjalanan pergi dan balik. Sekarang ni kami on the way ke bas balik. Yes, aku tak buka lagi helmet sebab sejuk gila. Memang freezing habis. Tangan aku tak rasa, muka aku tak rasa. Rasa kasih sayang isteri je. Sampai di Rovaniemi. Sekarang sebelum balik ke bilik, rasanya kami nak pergi cari kebab yang halal dulu dekat kedai. Tadi aku ada tanya driver Bob Islam. Dia kata Maris ni kedai halal. Right. Ini apa yang kami order kedai ni. Chicken filet chicken with rice and also chicken creamy potato something. Itu nama dia. We have reindeer burger and kebab. Reindeer tak halal, daging dengan ayam halal. So boleh jemput-jemput datang. Harga pun not bad. Beli apa?
Tunjuk sikit. Okey, terbeli lip balm. Kan terbeli. I punya lip balm hilang. Hilang. Jatuh. Cing. Sambung video tadi, kami dah sampai dah belakang tu Atikum, tempat yang kami pergi masa episod ketiga kot. InsyaAllah malam ni langit nampak clear, nampak bintang. Ada rezeki ada malam ni. Pencarian berjaya for the second time. Kita nampak Northern Light di Onas Joki River dekat tengah-tengah sungai. Tempat ni belakang Atikum sahaja. Wow. Hai. Duk main-main celahawan pula. Wow. Dah hampir pukul 11. Awan dah makin banyak dan kami nak beransur pulang. Elika pun makin sejuk nampak tu. So ayolah kita, episod kali ni habis kat sini. Esok kami akan naik bas pergi ke Livi, and insyaAllah Livi lagi okey untuk Northern Light sebab dia lagi kat atas.